memang hebat lah. Lagi satu tindakan lambat. Macam ni ya. Baru diwawarkan, okey kita akan panggil Sumadiah Jalan. Depa baru nak call, paper dah keluar dah, Sumadiah Jalan dah PTT sign. Yang kita baru nak telefon. Dan Sumadiah Jalan ni dimaklumkan dekat kawan saya ni, masa di Melaka ya. Habis game, kita tak sembang lagi. Gunung Hadwi dah turun. Direct sembang. Kita lambat, tindakan kita lambat. Saya heran lah, saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu sebab apa. Lambat semua tindakan Kedah. Perancangan tu ada. Perancangan tu bagus. Idea tu memang kalau dengar gah gila, memang pun lebih daripada 3 juta pun boleh dapat, tak ada masalah. Tapi pelaksanaan tak ada. Out. Perancangan saja ada, pelaksanaan tak ada. Saya tak tahu sebab apa. Ego, sombong, puak-puak dalam ni memang macam tu panggil apa. Okey, dan yang kelima, pendekatan yang digunakan oleh ketua jurulatih juga perlu kenal dengan caranya. Pengetahuan terhadap sains sukan juga penting bagi seseorang jurulatih. Dan bukan dengan penyiksaan di dalam latihan dan kemudian usaha untuk mewasihkan pemain tidak diambil. Apa yang kami tekankan di sini adalah apa yang kami nampak ketika sesi latihan dan juga ketika perlawanan di mana pemain-pemain cepat letih dan bermain-main seolah tiada semangat walaupun pemain yang ada merupakan di antara legenda double treble. Man management adalah penting dalam meningkatkan modal pemain-pemain ni. Okey, ini pun satu faktor lagi kenapa pasukan Kedah jatuh pada tahun ni. Jurulatih. Faktor kejurulatihan itu kita tak dapat nafikan lah. Kalau kita tengok, kita pun dapat maklumat daripada sumber-sumber yang memang kita boleh percayai lah. Daripada pemain sendiri kita ada dapat, daripada orang, daripada KFA. Memang orang yang rapat, yang kita rasa maklumat yang disampaikan tu memang kita boleh percaya lah. Walaupun tak 100% tapi 90%, 80% memang kita boleh percaya. Pemain-pemain katanya punca ni sebab pemain tak suka pada jurulatih. Dan juga pengurus pasukan Kedah. Jurulatih dan juga pengurus. Sebab latihan yang dibuat terlalu keras. Dan pengurus pun katanya kadang-kadang cakap lepas. Okey, lepas cakap mengganggu emosi mental pemain lah. Contoh paling mudah kita tengok kejatuhan pasukan Kedah betul-betul selepas separuh hari kedua Piala FA. Moral pemain-pemain Kedah memang dah down sikit lah kan, sebab kita dah hampir ke final, tiba-tiba kita diikat oleh Kelantan. Selepas tu performa Kedah terus menjunam. Di sini saya nampak peranan pengurus tu tak memainkan peranan. Okay. Sepatutnya sebagai pengurus masa itulah dia kena develop, dia kena bagi mental pemain kembali bangkit apa semua. Tapi saya rasa dalam keadaan ni dia lagi torture player. Sebab tu player jadi macam tak ada semangat. Dan bila jadi macam tu, dia pula pernah salahkan penonton. Okay. Antara alasan-alasan yang dibagi oleh pengurus kita ni, yang kononnya bijak pasal bola sepak ni, cerdik lah, pandai cakap bola sepak. Di PKNS dia kata apa, faktor menyebabkan Kedah tak boleh main elok, faktor padang. Satu alasan yang pada saya tak tahulah, kalau orang cerdik bola ni tak tahulah, dia fikir lah apa yang dia cakap tu. Saya rasa tak sepatutnya lah, sebab kenyataan tu dikeluarkan secara live, memalukan. Okey. Selepas tu bila jadi isu kita desak-desak lagi, dia kata Kedah boleh menang main di luar, di tempat negeri tak ada main. Sebab apa? Tekanan penonton. Tu yang saya pernah nyatakan. Saya kata awak nak main stadium kosong ke? Sepatutnya penonton ni ialah pemain yang ke-12 satu dunia tahu. Okey, dalam bola sepak pemain ke-12 ialah penonton. Dia nak nafikan penonton pula. Dia kata penonton tu lah punca prestasi Pasukan Kedah Merudum. Okey. Lepas pada tu, kenyataan yang betul-betul yang membuatkan orang kata orang Kedah ni betul-betul terasa ialah kenyataan daripada ketua jurulatih kita sendirilah. Selepas game dengan UFC ya, di Pasir Gudang, menyatakan dia dah fed up kan. Ayat yang cukup glamour lah ni. Saya rasa sampai kelar orang dengar lagi fed up tu. Sampai kelar. Kenyataan tu pula dibuat secara live. Okey. Satu Malaysia dengar. Jadi kita rasa apa yang dinyatakan oleh jurulatih, oleh pengurus pasukan mencerminkan satu sikap yang pada saya tidak profesional. Okay, sebagai seorang yang profesional yang memegang jawatan yang saya rasa pada saya satu jawatan yang tertinggi ya dalam pentadbiran negeri Kedah, sepatutnya dia lebih bersikap profesional lah. Kalau kita tengok setiap kenyataan yang dibuat tu tak pernah kata dia menyalahkan strategi pengurusan ke, strategi jurulatih ke, masalah lain ke, masalah punca daripada diri dia ke. Setiap kali kalah ada aja alasan yang menyakitkan hati kita ni. Okey. Walau bagaimanapun tindakan yang sekarang ya, yang terkini yang telah Kedah ambil untuk menggantikan ketua jurulatih kita saudara Wan Jamak dengan jurulatih baru daripada Croatia, kita ucapkan terima kasih lah. Okay, sebab masih lah walaupun dalam keadaan itu masih mendengar
masih mendengar rintihan, luahan daripada penyokong Kedah ni, walaupun pada saya memang dah terlambat sangat-sangat dah. Okey, memang dah terlambat. Sebab saya rasa benda ni kita dah daripada pertengahan musim kita dah suruh tolonglah ubah seluruh struktur kalau boleh pengurusan, bukan kata jurulatih, kita minta panel ke jurulatihan. Okey, panel ke jurulatihan ke semua. Sebab kita tengok contoh tahun lepas kita dah pecat Mak Yusof dan saudara Radi Makdin terus memegang sebagai penolong jurulatih. Begitu juga bila saudara Nizam Azhar pegang, dia juga menjadi penolong jurulatih. Maknanya coach dah sering bertukar. Okey, coach dah bertukar 2-3 kali, tapi penolong jurulatih kita ada panel jurulatih masih orang yang sama. Dah tak relevan dah. Daripada tahun 2004 lah, tahun 2000 Radi Makdin pegang membantu pasukan Kedah sehingga sekarang dah hampir 12 tahun dia dah memegang. Jadi orang rasa dah terlalu lama dah, mungkin player pun dah hilang respect. Dah lagi mungkin idea dia memang legenda. Okey, saudara Radi Makdin memang legenda untuk pasukan bola sepak Kedah. Tapi dalam kadang-kadang tentu kita kena faham lah, kita kena ambil satu pendekatan sendirilah. Dia pun tahu, saya rasa dia sendiri tahu desakan daripada penonton, okey, terhadap diri dia sendiri. Kita minta sangat-sangat, kalau boleh bukan setakat jurulatih yang ditukarkan, kita minta keseluruhan panel ke jurulatihan tu ditukarkan. Alang-alang dah nak buat untuk nak bentuk satu skuad yang baru yang mantap untuk tahun 2013, kita buat. Sebab sekarang ni kita pun tengok dimaklumkan, setiap kali dalam akhbar dinyatakan saudara Wan Jamuak saja yang akan digugurkan. Bukan digugurkan lah, dijadikan, direhatkan lah. Mungkin dilantik ke satu jawatan lain sehingga kontrak dia tamat pada hujung usia ni. Tapi bagaimana dengan yang sedia ada sekarang ni? Panel kejurulatihan kita yang ada sekarang ni masih kekal ke tahun depan? Kalau masih kekal tahun depan dan pemain-pemain kita pun mungkin ramai yang angkat kaki, mungkin ramai yang akan lari kalau kita lambat untuk bertindak, kan? Kalau kita bermain dengan menggunakan taktikal yang sama, jurulatih yang sama, pemain yang sama, kualiti pemain yang hampir sama, dan kita menghadapkan satu keputusan yang baik, memang kita takkan dapat. So kita kena berubah dari semua segala segi. Kalau rasa macam pihak pengurusan KFA rasa dah tak mampu untuk nak bawa persatuan bola sepak Kedah ni, saya minta sangat-sangat ketepikan soal politik dan tolong undur diri kepada pengurusan